Maknanya, kalau korang terbeli rumah dekat kawasan yang dah tepu, tak ada demand, korang tersangkut, korang tak boleh nak jual sebab korang tersangkut, maka korang kena get ready lah untuk bayar bulan-bulan tapi korang tak boleh nak lepaskan rumah tersebut. Dan ini jugalah yang Daus nak korang ingat, bila dah jadi macam tu kan, bukan korang dah yang miliki rumah tu, tapi rumah tu yang dah own korang. So, macam mana nak elakkan daripada semua benda ini berlaku? Jadi, rumah yang bijak bukannya rumah yang paling murah, tapi rumah yang korang mampu tanggung. Dan untuk tanggung semua kos tadi, korang kena ada buffer. Bukan saja setakat cukup duit deposit. Sebab tanpa buffer, satu kerosakan besar saja boleh tolak korang terus masuk kategori hutang. So macam Daus ni pun, Daus simpan buffer Daus dalam Versa Cash I, and Daus letakkan sekitar 100,000 lebih lah dalam Versa Cash I ni sebagai emergency fund Daus, dan setakat ini cumulative return ataupun profit yang terkumpul dah dapat sekitar RM5,000. Jadi Versa Cash I ni best sebab dia regulated by SC Malaysia, and then dividen yang Daus dapat hampir setiap hari bekerja, dan return dia setakat ini sekitar 3% lebih. Dia berubah-ubah setiap bulan, tapi setakat ni konsisten lah atas 3% lebih. So kalau korang nak guna Versa, korang boleh daftar Versa guna link Daus di profile, dan sewaktu korang daftar, masukkan kod VDAUSDK, deposit minimum RM100 ke dalam mana-mana fund yang korang suka lah. Dalam Versa ada banyak sebenarnya, ada emas, ada retirement ataupun Versa Cash I tadi. So korang akan dapat lah reward sebanyak RM10 daripada Versa dalam masa 30 hari. Tapi nak ingat video ini bukan financial advice. So dalam pelaburan ini ada risiko, so please kaji betul-betul apa yang korang nak invest, dan kalau korang decide untuk invest, korang kena get ready lah untuk alami naik turun daripada pelaburan pula. Jadi kalau korang rasa video ni membantu, please share video ni dekat kawan korang, member korang yang sedang dalam proses nak beli rumah yang pertama. Maybe korang menjadi hero yang selamatkan dia supaya tak FOMO. Lepas tu komen juga korang yang dah ada rumah ataupun masih lagi tengah menyimpan. Jadi guys, follow Daus kalau belum. Jumpa lagi korang semua pada video akan datang. Ciao.